Apabila melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini adalah dengan melihat pada alam yang merupakan ciptaannya, dan yang demikian diperintahkan oleh Allah supaya kita tidak lupa kepadanya. Maka bagaimanakah perasaan para wali dan aulia dalam hal ini? Kerana itu Yang Mulia Imam Ibnu Athaillah As-Skandari telah menggambarkan dalam kalam hikmahnya yang ke-116 sebagai berikut. Allah telah mengetahui mengenai kamu bahawa kamu tidak sabar lagi melihatnya. Kerana itu Dia memperlihatkan pada kamu sesuatu di mana Allah kelihatan padanya dari sesuatu itu. Kalam hikmah ini gambarannya seperti berikut, bahawa wali-wali Allah yang kecintaannya kepada Allah sedemikian dalamnya disebabkan kenalnya kepada Allah sedemikian rupa, sehingga mereka itu tidak sabar lagi apabila mereka tidak melihat Allah pada setiap saat dan ketika. Ketidaksabaran yang demikian itu maknanya adalah bahawa mereka itu mula dari dunia yang fana ini selalu merasakan bahawa mereka sentiasa berserta Allah, berserta dalam arti yang khusus. Yang dimaksudkan berserta Allah dalam arti yang khusus itu artinya ialah segala apa yang mereka lakukan dan segala apa yang terjadi atas mereka semuanya itu tidak luput dari hati mereka dan dari keyakinan yang sejalan dengan keimanan yang mendalam bahawa semuanya itu datang dari Allah, dikehendaki oleh Allah dan Allah lah yang maha menentukan. Dengan demikian, mereka selalu melihat Allah dan tidak ada sesuatu kejadian terjadi yang luput dari ingatan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.